Setiap nafasku hanya kamu rasa yang mendalam. Sungguh ku cinta padamu, hanya kau sayangku. Kau tercipta hanyalah untukku. Doraemon! Aduh! Apa benda kau ni? Kau pergi sampai mana motor kau? Tepi jalan aku pagi. Apa yang kau tengok? Tadi aku tidur lepas tu aku bangun. Aku tu nampak ada kereta lalu kat lorong ni. Mana ada kereta lalu lorong sini? Kandang ni kan? Lepas tu? Aku telefon kau lah. Yelah. Kau nampak? Dave. Dave. Apa? Macam mana ni? Macam mana? Ash, kau pergi simbah kat atas, kau pergi simbah kat bawah. Letak banyak sikit. Dah. Okey. Lah itu. Mana kau nak pergi, ha? Sabar. Jangan banyak nangis. Diam. Aku ketuk kau betul-betul. Macam mana urusan tadi? Semuanya dah selesai dah? InsyaAllah Bu, alhamdulillah dah selesai. Tak apalah, biar pihak polis yang uruskan. Tadi lepas balik balai tadi ada singgah kandang kambing lagi. Yang penting Hadi selamat. Semua tak ada apa-apa kan? Ya, dia okey Bu. Okey. Ni, kalau tak ada apa-apa, dia fikir dia nak mandi kejap. Penat semalam pun tak habis lagi ni. Tak cukup rehat. Ngantuk Im, masuk dulu. Ngantuk lah. Naim, kita makan sekali. Makcik ada masak tu. Tak apalah. Saya tak selera lah nak makan dengan badan berpeluh macam ni. Saya balik mandi dulu lah. Betul ni? Ya. Balik tu nanti kita salam dengan mak Ya, baiklah. Naim, sekejaplah. Apa jadi semalam? Dapat tangkap tak? Berapa orang? Tadi kenapa Arif ada tak tanya dia terus? Alah, kau tanya dia memang tak lah. Dia nak buka mulut. Tanya awak senang sikit. Faham. Apa soalan? Berapa orang? Dapat tangkap tak? Oh, 5 orang. 5 orang. 3 saya tangkap. Dia 3 ke? Saya pun dah tak tahu apa saya cakap. Saya nak kena balik, kena mandi dulu. Nanti awak tanyalah nanti lain kali. Alah, Naim. Jangan lupa datang balik tau. Naim. Ni ke sebab kenapa tiba-tiba orang nak tanya aku. Datuk! Bagi ada Yusuf. Datuk! Bagaikan bidadari, kau menjelma di depanku bagai ilusi.
Saya rasa awak dah dengar kan yang ayah saya jumpa Adif? Tak apa, awak tak perlu jelaskan pun dekat saya. Tak penting untuk saya tahu. Aileen, awak cintakan Adif ke? Awak jangan risaulah. Saya dengan Adif tak ada apa-apa. Setiap nafasku hanya kamu rasa yang mendalam. Sungguh ku cinta padamu, hanya kau sayang. Lin, kita menung jauh. Jom kita sarapan. Ya bos. Ya. Okey. Ya. Okey. Boleh. Kau dengar tu? Penat aku nak jawab. Aku juga yang kena adab. Ni aku nak tanya kau. Orang yang kau upah 2 orang tu, budak-budak kau tu, yang kena tangkap, dia kenal kita ke tak? Pasal bos tak suka tau. Kau tak payah nak risau. Dia orang tak kenal aku punya. Lagipun orang lain yang tolong deal kan budak-budak tu. Kita orang cuma jumpa kat kandang pakai topeng. Dia orang tu cuma nak duit je. Tak apa, nanti aku beritahu bos. Tapi itulah kau. Kau pergi panggilnya something cetak rompak. Siapa suruh? Panggil yang original. Ini kena tenang sikit dah tergolek. Banyak kau punya tergolek kan? Yang kenanya aku, kau tahu tak? Kau yang nak sangat aku pergi try Adif tu. Tapi aku rasalah kalau Hadif tahu yang bos kita terlibat, dia mesti benci kat bos kita. Dan dia takkan tolong Erilin. Jadi macam ni. Aku nak engkau pisahkan Erilin dengan Hadif. Pasal dua ni kalau dapat, plan kita takkan jadi. Kau buatlah macam mana. Hadif ni benci dekat Erilin dan Erilin ni benci dekat Hadif. Biar diorang berjauhan, diorang jauh, tak rapat. Kau boleh buat tak? Kenapa? Tak ada benda nak tanya ke? Pasal semalam. Pasal semalam? Bukankah awak dah tanya dengan Naim? Mana cukup. Saya nak dengar daripada awak. Patutnya kan saya ikutlah awak semalam. Boleh tengok. Fight kan? Salah. Silat. Awak kan legenda silat. Tak ada apalah. Tapi kan, awak tak pelik ke? Kenapa tiba-tiba ada orang nak buat jahat dekat awak? Kenapa pula awak sampai fikir sampai macam tu sekali? Yelah, awak tak rasa ke? Orang yang buat jahat dekat awak semalam, mungkin orang yang sama culik saya hari tu. Kalau orang yang sama, maksudnya dia nak cari awak ataupun dia nak cari saya. Atas alasan apa dia nak culik awak? Takkan aku nak bagi tahu dia sekarang pula kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lim. Alhamdulillah. Tak ada apa-apa yang buruk terjadi. Tapi yang muskil pada saya tu, siapa yang rajin sangat buat kerja tu? Dan apa yang sebenarnya dia orang nak daripada kandang Adif tu? Sekarang ni nampaknya makin menjadi-jadi perbuatan khianat kat kampung kita. Itulah, Tok. Dengki-mendengki sikap orang kita ni tak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Tak boleh tengok orang lebih sikit. Mulalah. Ni adalah orang tak puas hati dengan Hadif ni. Saja nak kena Hadif. Apapun Hadif, Hadif kena lebih hati-hati lepas ni. Sebab perkara macam ni tak mustahil dia akan berulang balik. Apa kata Hadif? Perancang ni dah terlepas. Ya Pak Lim, perancang dia terlepas. Tapi 2 orang lagi dapat tangkap. Tapi tak apa, insyaAllah pihak polis pun dah cakap dengan Adif, diorang akan selalu buat rondaan dekat kawasan kandang tu. Yalah. Makcik, ni ada makanan untuk makcik sekeluarga. Pulut kuning dengan rendang ayam. Mesti Adif suka. Terima kasih Najwa. Terima kasih Pak Lim.
design macam ni semua dah banyak kat rumah. Ya, abang tahu. Tapi nampak macam sesuai je Izzah pakai. Yang mana? Tu, warna biru tu. Ni? Kan cantik tu. Kalau tak nak pakai majlis formal, mungkin boleh pakai masa majlis anniversary perkahwinan kita. Macam lah abang ni. Tak apalah kalau abang dah cakap macam tu. Izzah masuk dalam, cuba duduk ya. Tapi abang duduk sini elok-elok tau. Jangan nakal-nakal. Ya, dah bertongkat ni kan. Tongkat kaki. Tangan tu tak tongkat lagi. Hello, Datuk Yusof. Awak? Kenapa tak duduk depan sekali? Ibu kan ada. Saya bawa air. Tak apalah, saya tolong awak. Tak apa. Saya boleh buat. Awak pergilah layan tetamu awak. Hadif? Najwa, Najwa nak cakap dengan Hadif sikit boleh? cakap je lah pasal apa tu Najwa. Saya pergi hantar ni ke depan. Okey. Hadif? Ya? Najwa risaulah apa jadi kat Hadif semalam. Najwa bukan apa. Najwa tak naklah benda tak baik jadi kat Hadif. Najwa tak nak hilang Hadif. Hadif, jaga diri baik-baik. Macam mana nak cakap ni? Najwa, Hadif tahu Najwa masih lagi tunggu keputusan Hadif. Ya, Hadif tahu semua orang nak berkahwin. Dan perkahwinan itu adalah satu benda yang sangat-sangat baik. Tapi sejujurnya Hadif tak pernah terfikir pun rasa nak berkahwin buat masa ni. Sebab Hadif yakin dan Hadif tahu Hadif belum sedia lagi untuk pikul tanggungjawab sebagai seorang suami. Dan Hadif harap Najwa faham keadaan Hadif. Hadif cinta ke orang lain ke? Tak, ni bukan masalah cinta, Najwa. Hadif tak nampak keserasian kita. Dan Hadif harap Najwa faham pasal itu. You buat apa kat sini ni? You stok air ke? Well, my dearest ex-husband. Kenapa? Takut isteri tercinta you nampak I? Jealous? You jangan nak perasan lah, Datuk. I tak minat lah dengan you. I nak tuntut anak I. Lin tu dah dewasa, Vi. You pun ada jumpa dengan dia kan? Tanpa pengetahuan I. So, terpulanglah kalau you boleh pujuk dia, bawa dia balik dengan you, silakan. I tak ada halangan. So hypocrite. You bawa dia keluar dari KL, semata-mata nak pisahkan dengan I. You kata you tak halang. Well said, Datuk. Well said. Kalau betul pun I halang you jumpa dia, salah ke? Untuk kebaikan. I tak nak hati busuk you tu melekat kat dia, faham? Whatever lah, Datuk. I akan tuntut hak I. Walau apa cara sekalipun. Remember that. Dahlah. Masa ni tak sesuai I nak bincang dengan you. Tolonglah. Tolong pergi daripada sini boleh tak? Baju ni, ya, saya suka tapi saya banyak sangat design macam ni. Ada tak design lain sikit? Kejap ya, Datin. Saya checkkan dulu. Okey. Thank you. Abang. Ya. Ada. Design lain ya?
Terima kasihlah Pak Lim sudi datang tengok keadaan saya kat sini. Mestilah. Kamu ni saya dah anggap macam anak sendiri. Manalah tahu lepas ni kau ada jodoh ke, boleh jadi menantu pula, kan Tifah? Tak apalah, kami balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Lim. Hati-hati elok. Ya. Ya. Jom. Aduh, sakit bu. Apa ni? Oh, bukan main dia tenung-renung. Jangan nak ada orang tu sampai nak terkeluar pergi mata Alah Bu, tengok tenung je. Bukan ada perasaan cinta, sayang ke apa. Orang ambil berat pasal kita. Kita layan baik lah orang datang rumah kita. Betul tak Bu? Kan? Yelah, kan siap bawa pulut kuning dengan rendang ayam bagai. Lah Bu, pulut kuning dengan rendang ayam. Bu, nanti tolong Hadif letak ke dalam bekas. Boleh buat makan tengah hari dekat kandang kambing. Jimat sikit bajet hari ni Bu. Boleh lah Bu. Boleh Okey, terima kasih Bu. Sayang Ibu. Sayang Ibu. Lin, buat apa duduk sini seorang-seorang? Saja je. Makcik sebenarnya pelik tau. Pelik kenapa? Yelah, setahu makcik, Hadif tu tak makan pulut. Pandai-pandai je Najwa cakap Hadif suka. Mana tahu depan makcik tak makan, belakang makcik jilat jari. Kenapa Lin fikir macam tu? Yelah, Najwa kan selalu hantar makanan kat dia. Makcik, kalaulah kandang Hadif tu betul terbakar semalam, mesti kesian kan? Tapi mungkin Allah ada perancangan lebih baik lagi lepas tu. Siapa tahu? Maksudnya? Yelah, dalam kehidupan kita ni, apa saja yang berlaku, kehidupan tetap kena teruskan. Yang pergi, kita kena lepaskan. Yang hilang, kita kena relakan. Kalau kedua-duanya menyakitkan hati, jangan dilawan. Betul lah cakap makcik kan? Kalau dia suka, sukalah. Kalau tak suka, tak sukalah kan? Lain macam je cakap Lin ni. Meh, satu hari dating ayah takkan termenung lagi macam ni. Ni, ayah mana? Ayah dah tidur dah. Tidur. Penat sangat tu. Ayah kan, sejak kemalangan, ini baru pertama kali dia keluar tau. Dah, kenapa pula Umi dengan ayah bergaduh ke? Taklah, Umi tak gaduh dengan ayah pun. Dah tu. Umi sedih. Dah kenapa pula Umi sedih ni? Cuba cerita kat dia. Anniversary Umi dengan ayah tak lama lagi tau. Umi tak dapat bayangkan macam mana perasaan ayah. Bila anniversary nanti, Lin tak ada kat sini. Dah, tak apa. Sekarang ni, Umi tak perlu sedih lagi. Jangan risau. Ariel akan telefon Lin, suruh dia balik. Tak payahlah. Nanti dia balik dah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai ke orang kat surau tadi? Boleh tahan juga Bu, ramai. Tadi Hadif ada jumpa dengan Makcik Dahlia, ada kirim salam pada Ibu. Katanya nak jumpa dengan Ibu. Kenapa? Tiba-tiba pula. Manalah Hadif tahu Bu. Ni Hadif. Orang kampung semua dah bercakap pasal Hadif tau. Semua dah tertanya-tanya. Bila Hadif diam, itu tandanya setuju.
Hadif, jangan fikir lama sangat. Dahlah, nak masuk. Tak baju ni. Awak saya dah cakap kejap. Lain kali boleh tak? Saya ngantuk lah. Sorry. Alhamdulillah. Nalin, jom sarapan sekali. Tak apalah makcik, Lin nak pergi kedai dulu. Nanti balik je lah Lin makan. Nak buat apa? Tak apalah, awak bagi tahu saya apa awak nak beli, saya belikan dulu. Saya nak beli tuala wanita. Awak nak belikan ke? Tahu pun. Tak apalah, saya pergi sini. Kenapa Arlene tu macam cuba nak mengelak, tak nak bercakap dengan adik-adik, buat salah apa? Dia ingat mungkin Hadif nak kahwin Najwa kot. Hadif selesaikanlah sendiri. Ibu tak nak campur. Kesian si Najwa tu kan. Dia tu dah lah cinta gila dekat si Hadif tu. Yang si Hadif tu pula boleh buat dek je dekat dia. Hei, Cik Lola ni pula nasib baik dah kena sound dengan Tok Kadif tau. Kalau tak, dah lebam dah si Hadif tu kena sembuh dengan Cik Lola. Dia pun sama Cik Lola. Tapi takkan nak tengok je kan. Najwa tu BFF Tiha. Cik Lola rasa kita kena buat sesuatu lah Tiha. Cik Lola nak buat apa tu? Ni Cik Lola puas fikir ni. Cik Lola jangan macam-macam. Nanti kan kena stipik sekali lagi dengan Tok Kadif. Baru tahu. Ish, tahulah aku. Biar. Saya boleh tolong. Mana pula dia pergi ni? Aku call tak angkat ni. Mana dia pergi ya? Dave. Dave. Kenapa? Aku rasa minggu depan aku nak bercuti lah. Sebab aku nak selesaikan majlis kahwin aku ni. Banyak tak selesai ni. Mak aku pun dah bising lah. Okey? Aku okey je. Tak apalah, kat sini aku ada rumah. Boleh tolong tengok aku. Tapi kalau kau ada apa-apa kau nak aku tolong kau, bagi tahu tau. Jangan diam je. Itu yang aku nak dengar tu. Bukan saja kau sebagai pengapit profesional aku, kau juga sebagai backup belanja aku. Aku dah agak memang tu akan keluar daripada mulut kau. Alah, Dif. Kau bukan tak tahu zaman sekarang semuanya mahal, kau tahu. Sampai nanti masa kau kahwin, kau pun menjadi bankrupt tau. Oh iya ke? Dif, kau tahu tak sekarang kampung kecoh tau kau nak kahwin dengan Najwa. Yelah orang kata kau apa, senanglah boleh kautim lah, satu lafaz lah, apalah semua. Tapi aku rasa tu semua tak penting. Yang penting kan, kau berapa ni? Apa tu? Penting. Apa dia? Hati. Aku ingat apalah tadi. Kau ni agak-agak lah nak masuk baju dan seluar. Aku ingat hati nak tuju hati. Ya, hati aku tahu. Aku tahu hati. Apa yang kau rasa ikhlas, tu tenang daripada hati, kau luahkan. Kau bagi tahu. Jangan simpan. Teruskan. Kena luahkan apa aku rasa. Bagi tahu je. Macam tu je. Ya. Susah macam tu. Kau yakin ke si Hadif tu tak ada perasaan dekat kau? Ke kau takut jadi punca? Cik Lola ni. Kalau Hadif tu suka Lin, dah lama dah kita orang couple. Apalah. Kau rasa Hadif tu suka ke Kak Najwa tu? Tak apalah, nanti Lin boleh cakap dekat Makcik Latifah, pujuk Hadif. Mana tahu nanti tiba-tiba Hadif nak kahwin serentak dengan Fatihah dengan Naif. Bagikan bidadari, kau menjelma di depanku bagai ilusi. Tak pernah ku menduga melihatmu, ku terpaku, ku membisu berdetak jantungku. Kamu
untukku ada. Setiap nafasku hanya kamu rasa yang mendalam. Sungguh ku cinta padamu, hanya kau sayangku. Kau tercipta hanyalah untukku. Tak pernah ku menduga melihatmu, ku terpaku, ku membisu, berdetak jantungku kamu. Rasa yang membara menusuk terus ke jiwa, rasa yang ku ada. Setiap nafasku hanya Terima kasih tau Lin. Bawa Tiha beli barang nak kahwin. Cantiklah brooch tadi yang Lin pilih tu. Eksklusif tapi mahal. Malu. Amboi, yang mulalah tu keluar ayat-ayat drama dia tu. Bukan ke brooch yang kau kata mahal tadi tu, Lin yang belanja. Itulah, kalau level Tiha, brooch cap pasar malam je lah. Lin tak apalah, jenama kayangan. Tiha, kita ni kalau boleh kahwin sekali je tau seumur hidup. Kahwin tu biarlah pakai paling cantik. Lin harap Tiha suka brooch tu. Lin, kau ni mesti anak orang kaya kan? Kalau kau kahwin nanti, mesti kelas kan wedding kau? Macam wedding of the year gitu. Tak adalah. Lah, lambat lagi lah pasal kahwin tu. Lin tak fikir lagi. Kau boleh dulukan apa yang perlu. Ingat tau, ni rahsia kita bertiga. Jangan risau. Komplot bersatu. Terima kasih Lin bawa kita orang jalan. Lain kali kita jalan-jalan lagi, okey? Okey. Bye. Berhenti. Stop. Apa masalah awak ni? Halang kereta saya. Suka hati saya lah, awak tu yang dah kenapa? Ha? Apa masalah awak? Apa yang awak dah buat pada Cik Lola dengan Fatihah tu? Ha? Awak ingat saya tak nampak ke apa? Apa masalahnya? Saya keluar je pun dengan diorang. Bukan saya nak matchmake awak dengan Najwa tu pun. Kejap. Awak cakap apa tadi? Ayat apa tadi awak cakap? Cakap apa? Tak, ayat tadi matchmake, maker apa benda dengan Najwa atau apa benda awak cakap? Awak cakap apa ni? Kan saya cakap saya tak buat benda tu. Tak, sekarang ni apa motif awak nak kena rapat dengan Cik Lola dengan Fatihah tu untuk apa? Saya dah cakap berapa kali dengan awak, saya tak suka awak bercampur, bergaul dengan orang kampung dalam kampung ni. Apa masalah awak sekarang ni? Lepas tu gunakan isu pasal saya dengan Najwa untuk apa? Rapat dengan diorang. Sebab awak risau diorang kata pasal awak. Betul? Cukup. Okey, fine. Ya, saya mengaku saya salah. Saya matchmake awak dengan Najwa. So? Sebab apa? Sebab apa? Untuk apa? Saya tak pernah ada perasaan cinta pada Najwa. Daripada dulu sampai sekarang, apa masalah awak? Sebab saya baru dapat tahu yang ayah Najwa tu nak nikahkan awak dengan dia. Kenapa awak tak beritahu saya? Apa pula saya tak pernah bagi tahu awak? Saya dah cuba bagi tahu awak. Awak cuba mengelak daripada saya. Salah saya sekarang ni. Hadif. Saya tak pernah cintakan Najwa daripada dulu sampai sekarang. Saya cuma cintakan awak, Aralin. Tercipta hanyalah untukku. Kau cakap apa ni? Aralin nak tolong aku bersatu dengan Hadif, macam tu? Okeylah tu. Mana tahu Aralin menjadi buka pintu hati Hadif untuk kau. Lepas tu? Aku kena hutang budi dengan dia, macam tu? Memanglah aku nakkan Hadif. Tapi aku tak terdesak lah sampai nak kena minta tolong orang luar macam Aralin tu. Maaflah Najwa. Kita cuba yang terbaik untuk satukan kau dengan Hadif. Tu je. Lagipun aku tengok Aralin tu ikhlas. Memanglah ikhlas. Kalau tak ada aku, Aralin tu dah lama dah bercinta dengan Hadif. Aku pun nampaklah dengan kepala mata aku sendiri.
Hadif tu suka kat Aralin. Hah? Dah lah Tiha. Aku tak nak kau panjang-panjangkan hal ni. Cukuplah kau berpakat dengan Aralin. Biar aku sendiri je yang tarik perhatian Hadif. Faham? Saya tak pernah cintakan Najwa daripada dulu sampai sekarang. Saya cuma cintakan awak, Aralin. Kau menjelma di depanku bagai ilusi. Saya minta maaf, saya tak sengaja. Betul ke ni? Saya tak pandai tipu perasaan saya, Aralin. Hadif, saya tak rasa awak cintakan saya. Saya datang pun tiba-tiba awak langsung tak kenal saya. Layak ke saya dapat perhatian awak? Awak dah dapat perhatian saya daripada hari pertama kita jumpa, Aralin. Hadif, awak tak tahu latar belakang saya. Awak tak kenal family saya. Awak boleh ke terima semua benda itu? Bagi saya peluang. Bagi saya peluang untuk buktikan cinta saya pada awak. Cinta boleh datang bila-bila masa saja. Saya percaya semua. Bu, inilah benda yang paling memalukan yang Hadif pernah buat dalam hidup Hadif, Bu. Hadif? Apa, Hadif ingat bila seorang lelaki meluahkan perasaan cinta dia, itu sesuatu yang memalukan? Bukanlah, Hadif. Itu macho namanya. Ya ke? Iyalah, memang sepatutnya lelaki yang mulakan dulu, bukan perempuan. Apa, Hadif ingat? Perempuan zaman sekarang moden macam Aralin tu, dia walaupun nampak selamba moden, dia kena luahkan dulu. Taklah. Ibu rasa kan Aralin adalah seorang perempuan yang bukan pergi cari timba. Jadi bila Hadif dah luahkan perasaan, baguslah. Alah, Bu. Tak tahu nak cakap macam mana, Bu. Apa patut Hadif buat sekarang ni, Bu? Malu, Bu. Ni, Najwa. Najwa macam mana? Pasal Najwa, Hadif ingat Hadif akan berterus terang dengan Pak Lim. Hello, Lin. Abang tahu sekarang ni Lin tengah seronok dekat Perlis tu, tapi tolong. Abang ada minta sangat tolong balik kejap je. Kita nak sambut anniversary Umi dengan ayah. Ya? Ayah tahu ke pasal ni? Pasal ni, ayah dengan Umi tak beritahu. Ini surprise. Ini plan kita tiga beradik. Okey? Abang nak suruh Abang Iwan uruskan. Okeylah abang, nanti kalau Lin jadi balik, Lin bagi tahu eh. Okey. Bye, love you. Dah habis call dah? Dah. Kau siapa? Abang saya, dia suruh balik anniversary ayah dengan Umi. Tapi saya rasa bersalah lah. Kenapa awak perlu rasa sebersalah? Balik je lah, takkan tak rindu dengan keluarga awak. Mestilah saya rindu. Tapi awak tahu kan masalah saya dengan mama kandung saya. Kalau saya balik KL, mesti dia desak saya untuk jumpa dia. Balik je. Tak apalah kalau awak malas drive, saya boleh tolong drivekan untuk awak. Serius lah? Serius lah. Boleh saya kenal dengan abang awak, dengan keluarga awak. Abang. Saya ada dua abang. Okey. Bagi saya peluang untuk saya kenal dengan bakal abang-abang ipar saya. Saya percaya nak menangkan hati bapa mentua ni lebih mudah, lebih senang berbanding dengan kita nak menangkan hati keluarga, adik-beradik. Awak. Perasaan saya, hati saya betul-betul benar pada awak. Saya betul-betul sayang cintakan awak, Hana Aralin binti Yusof. Bagi saya peluang.
Hello sayang Mama Lin. Tengah buat apa tu sayang? Lin tengah masak, Ma. Aralin anak Datuk Yusof tengah masak. Lin tengah masak ni, bubur kacang. Sepatutnya Lin ni dilayan sebagai seorang princess. Kalau Lin tinggal dengan Mama, Lin tak perlu buat dah benda tu semua. Mama sediakan. Tak adalah, Lin tengah belajar ni, masak. Lin, bila Lin nak jumpa Mama ni? Mama dah rindu sangat. Sampai sekarang ni Mama tidur asyik mimpi-mimpi Lin saja. Mama mimpi pasal apa? Tak adalah, Mama mimpi ada orang cuba nak pisahkan Mama dengan Lin. Lin balik sayang. Kalau Lin tak ada duit, tak apa, Mama bagi duit, ya? Ma, Lin tak perlukan duit lah. Tak apalah macam ni. Kalau Lin jadi balik, Lin bagi tahu Mama, okey? Lin masak dulu lah, Ma. Nanti Lin call Mama balik. Bye. Assalamualaikum. Bye, sayang. Lin? Dah kenapa ni? Ada masalah ke? Pagi tadi, Umi message Lin syadu-syadu. Rindu Lin. Lepas tu tadi pula, Mama kandung Lin call. Dia suruh Lin balik. Baliklah Lin. Tengok keadaan diorang. Lagipun Hadif dah janjikan nak tolong teman kan? Lin segan. Lin kan datang sini seorang-seorang. Lepas tu nak pergi balik, dia teman pula. Alah, tak fikirlah pasal perkara tu. Ni Lin, makcik rasa kan sekarang ni adalah masa yang paling sesuai kalau Lin nak berbincang dengan Hadif. Apa tujuan Lin datang sini? Lagipun pendrive tu masih kat tangan Hadif. Ni, dah masak bubur kan? Lin bawalah bubur ni pergi kandang. Lepas tu, makan sama-sama tu sambil-sambil cari peluang untuk bincang dengan dia. Sambil makan, sambil bincang, sambil suap, sambil pucuk. So sweet. Apa dia? Macam terdengar tadi hujung-hujung dia. Wik je. Apa tu? Cakap apa? Awak terkejut saya. Yalah, saya lah sweet love. Kenapa? Terkejut. Apa dia? Awak cakap apa? Lagi sekali. Saya. Sweet love. Lagi sekali? Boleh, Lin. Sweet love back. Kenapa ni? Nelah, sweet love konon. Awak nak kenakan saya kan? Oh ya, saya tak tahu ke? Daripada awal awak memang tak suka saya kat sini. Ada je benda awak nak kenakan saya kan? Tak baiklah awak cakap macam tu. Awak ingat saya ni apa? Muka penipu ke apa? Saya ni lah muka yang selalu patuh dengan janji orang tau. Betul, sweet love. Hadif. Ibu kenapa ni? Ibu baru balik. Ibu cari Lin tak ada. Lin dah keluar dari rumah kita dah. Beg baju dia, barang-barang semua dah tak ada. Tengok, kereta pun dah tak ada dah. Abang sedar, Izzah. Sejak abang kemalangan, abang sakit, abang banyak abaikan Izzah. Abang banyak menyendiri. Langsung tak layan Izzah. Abang, itu bukan masalah besar, bang. Izzah dengan anak-anak sayangkan abang. Kami semua tak nak abang sakit.
Tak nak abang fikir banyak-banyak. Abang tahu, Izzah. Bila abang hampir maut dulu, abang selalu fikirkan tentang khilaf abang. Mungkin juga Tuhan tu bagi peluang untuk abang betulkan segalanya. Betulkan apa? Hubungan kita. Izzah, abang betul nak minta maaf dengan Izzah. Abang dah banyak buat salah dengan Izzah. Abang curang. Abang bebankan Izzah untuk jaga Lin. Ya Allah. Mungkin ini semua kifarah untuk abang.